Ada keyless remote, ada GPS, 180cc, 18 horsepower ni, macam-macam benda lagi lah. Benda tu tuan-tuan boleh baca sendiri dekat internet. Tapi tanggungjawab kita sebagai media adalah menceritakan benda yang orang tak boleh nak baca. Apa benda tu? Real life experience dengan sesebuah motor tu ataupun skuter ni. Kita dah bawa skuter ni jalan bandar dah, jalan bengkang-bengkok macam ni dah. Dan hari tu Fendi ada bawa skuter ni pergi ke Penang. Untuk apa tuan-tuan? Untuk bagi tahu kat tuan-tuan macam mana experience bawa motor ni dari dalam keadaan jalan raya yang berbeza-beza. Jom kita tengok video ni sampai habis untuk tahu macam mana feels bawa motosikal daripada Aveta ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tajahau kepada semua sekutu Gear 6. Kat depan kita ni kita dah ada Aveta Viper 180. Hari tu masa dilancarkan kita dah ada cerita sebar sedikit pasal skuter ni lah. Tapi benda yang atas kertas dia cerita. So bila dah depan mata ni kita bolehlah cerita macam mana real life experience dia. Sebab tuan-tuan kat luar sana mungkin nak pakai skuter ni secara daily untuk jalan dekat-dekat je. Ataupun mungkin ada yang nak bawa skuter ni jalan jauh sikit. Nak bawa ride ujung minggu ataupun tempat kerja tu jauh, hari-hari travel 200-300 km. So kat dalam video ni ada jawapan dia. Tanpa berlengahkan masa, jom kita test ride motor ni. Macam mana poyi agak Okey, bagi saya antara cara kita nak pastikan sesebuah motor atau skuter tu berkualiti ke tak adalah cara dia. Of course lah, kita kena test ride dia. Sebab bila kita test ride kat situ kita nampak benda-benda yang macam ni. Satu dia bunyi. So masa saya bawa Viper ni, saya tak ada dengar sikit pun bunyi rattle daripada cover set atau mana-mana fairing dekat skuter ni. Memang senyap je bunyi dia. Kat situ pun kita dah tahu dah, memang motor ni dipasang secara kemas. Tak ada yang pelik-pelik. Dari segi ergonomik, motor ni dia lebih kepada perasaan selesa menunggang bawa skuter ni. Seat dia empuk, kedudukan dia yang relax, kaki duduk dalam keadaan natural, dan badan kita dengan handlebar ni pun agak dekat juga. Tapi benda ni ikut preference masing-masing lah. Kalau saya suka kedepankan sikit, dan saya boleh adjustkan dekat handlebar dia. Memang adjustable, kita boleh adjust. Daripada segi handling, motor ni macam mana saya nak cakap dua je ayat yang paling sesuai untuk gambarkan dia punya karakter menunggang motor ni: agile dan nimble. Skuter ni memang bagi definisi sebuah skuter yang agile dan nimble. Kalau corner-corner macam ni memang tak ada masalah langsung untuk dia hadap. Corner-corner pendek macam kat tempat kita test ni pun terasa motor ni sangat stabil dan tak rasa membuang-buang. Cengkaman tayar standard dia pun memang boleh diharapkan dan memang tak ada rasa membuang ke apa. Dan ini membawa kita kepada poin saya yang seterusnya. Dia punya setting untuk suspension system skuter ni. Dia punya tuning ni lebih kepada firm punya tuning. Kita boleh rasakan dia punya kekerasan suspension system dia ni agak firm. Kadang-kadang tu skuter jenis macam ni 150cc ke 200cc ni biasanya dia lebih ke arah comfort. So dia ada lembut sikit lah biasanya. So bila lembut, corner-corner macam ni dia akan rasa berbuai. Benda tu tak berlaku kat skuter ni. Saya rasa confidently meratah corner yang ada dekat Bukit Putus ni. Dan poin saya yang seterusnya adalah braking dia. Saya tak memerlukan braking force yang kuat untuk memperlahankan motor ni. Tekan sikit dia dah bagi cengkaman yang cukup baik lah. Dan tak juga mengejut. Dual channel ABS. So skuter-skuter macam ni 150cc ke 200cc ni, dual channel ABS ni dah berada dalam keadaan standard lah. Memang kalau tak ada tu rasa pelik je. Which is nice lah untuk kita gunakan dia secara harian. Power dia, sebab motor ni 180cc. So kompetitor yang paling laju sekali saya ingat adalah AX 200. Dia punya karakter power dia tu antara dua-dua ni, saya rasa AX 200 tu dia punya power tu datang lebih awal. Maknanya dia punya pickup tu pada RPM bawah pun kita rasa dia dah mari dah. Yang ini kita kena pula sikit throttle lebih sikit. Mungkin dia menjerumus motor ni ke arah highway performance punya. So dia nak power tu lebih pada masa time kita cruising lah.
So pada corner-corner macam ni memang saya kena pulas throttle dia lebih sikit untuk dapatkan power yang saya nak. Yang saya nak. So pada corner-corner macam ni memang memerlukan saya untuk pulas throttle lebih sikit untuk dapatkan performance yang saya nak. Tadi tertekan throttle masa keluar corner tak perasan, terlebih. Nasib baik dapat kawal. Apa-apa pun skuter ni adalah skuter yang agak seronok ditunggang pada situasi macam ni juga. Satu lagi kat Bukit Putus ni kena jaga-jaga sikit banyak. Kalau orang tak biasa pergi, dia tak perasan ada lumut-lumut kat tepi tu. Assalamualaikum semua sekutu G6. Hari ni saya bersama dengan Aveta Viper 180 perjalanan balik dari Penang ke Seremban. So saya dah pakai Aveta Viper ni untuk beberapa hari untuk kegunaan long distance. Dekat Penang saya gunalah untuk kegunaan bandar, pusing trafik semua. So terusnya saya cerita tentang pengalaman saya cruise di Lebuh Raya sepanjang 2-3 hari ni. Apa yang saya boleh share ialah kira-kira hampir 200 km. Saya maintain speed dalam range yang selesa adalah 115 ke 125 km sejam. Tapi top speed dia boleh pergi lebih lagi lah, sekitar 130, 131 macam tu je. Tu dia dah start mengerang. So yang selesa banyak sekitar macam tu lah, 110, 120. Benda yang saya kena highlight adalah kuasa dia sebenarnya bias pada mid dan high RPM lah. Itulah karakter biasa buat skuter touring. Range RPM rendah, kita tak rasa power sangat, macam mengerang sikit, tapi masih karakter sebuah 180cc. Lepas daripada mid range RPM, kita dah rasalah power dia tu. Sampai tu saya sharekan penggunaan minyak dia, fuel consumption dia. Ini mungkin satu benda yang penting lah untuk di highlight, iaitu bila saya isi minyak penuh dan perjalanan hampir 180 km, indikator minyak pun dah start blinking. Bila saya isi minyak, saya dapat isi sekitar 7 liter. Maksudnya 180 km dia dah guna 7 liter. So anggarannya tak sampai 30 km per liter lah. Kalau macam ni punya range consumption tu dah ke arah motor 250cc dah. Seterusnya, antara feature yang bagi saya yang penting untuk long distance adalah windshield. Windshield dia sebenarnya cukup je, sufficient. Tapi untuk orang tinggi macam saya, dengan helmet full face je, memang kita akan rasa angin lah. Saya lagi prefer macam tu, supaya saya dapat rasa kelajuan saya sendiri. Seterusnya, bagi saya feature yang paling convenient pada skuter ni adalah dia punya TFT meter dia ni. TFT meter dia ni touchnya. Yang lebih best dia adalah connection dia kepada smartphone sangat senang. Boleh kata setiap kali saya keluar, memang saya connectkan phone untuk buka navigation. Cuma phone kita kena buka wifi dan bluetooth. Bila nak pakai apps EY-Link tu, dia akan makan bateri sikit. Kalau long distance, connect dengan screen ni, dengan phone. So saya buka navigation, lepas tu saya sambil charge lah. Sebab ada USB dan USB-C. Ini antara feature yang antara yang saya paling suka lah. Skuter ni dia jual pada tanda harga yang sangat berbaloi pada kami. Memang feature pack. Function yang kita display tadi tu adalah dia punya dashcam bahagian depan. Kalau kita bawa skuter ni secara harian, benda ni memang tuan-tuan pun tahu. Kalau jadi apa-apa benda yang tak diingini, memang function teruk benda ni. Apa-apa hal kita ada bukti secara video recorded lah. Dan kita boleh tengok juga benda dekat situ. Selain tu, apa kita dapat dengan skuter ni? Dia ada TFT panel color meter. Kalau dia punya pesaing-pesaing tu dia acah-acah je ada TFT. Yang ni memang ada tuan-tuan. Bukan acah-acah, memang ada. Cakap pasal motor daily, motor ni ada feature-features yang bagi kami sangat sesuai untuk dijadikan motor daily. Satu, dia ada traction control yang boleh di on dan off kat sini. Lupa nak cakap, dia punya meter ni boleh di touchscreen kan, boleh disentuh-sentuh. Macam ni kan, kita nak off dia punya traction control, boleh tekan di sini sahaja. ABS pun kita boleh on off dia juga dekat sini jugalah. Macam-macam lagi benda yang kita boleh diagnose ke apa kat sini. Memang function teruk dia punya meter ni. Cakap pasal motor daily lagi, dia punya tangki minyak 10.5 liter. Cukup besar lah tu untuk digunakan secara harian. Tak perlulah kita kerap untuk isi minyak setiap hari. 10.5 liter, bukan paling besar tapi bukan paling kecil, agak besar juga. Sekarang ni jom kita tengok macam mana dia punya keluasan boot space dia kat sini. So saiz dia besar macam ni, untuk meletakkan helmet open face tu muat lah. Tapi full face
kemungkinan besar tak muat. Dia besar daripada depan ni dan ke belakang. Nak letak beg galas pun boleh letak dalam ni. Kalau hujan ke apa, kita pakai beg yang bukan kalis air, boleh letak dalam ni je. Dan kat depan ni pun dia ada glove box. Kita boleh letak kita punya remote ni ke. Kita nak letak kita punya smartphone, boleh letak kat dalam ni dan dia agak besar juga. Tadi saya dah try letak air mineral 500ml 200ml yang kecil tu masuk dalam ni, tak ada masalah. Besar juga. Dan tak lupa juga killer switch. Killer switch ni, come on lah, 2026 tak ada apa barang bro. Tapi kalau ada tu kita punya cameraman dah gelak-gelak tu. Itu kan apa masalah. Kat tengah highway benda ni boleh tercicir. Pening kepala babe. Benda ni kalau ada, simpan elok. Saya itu silap saya pergi letak kat sini. Angin kuat sebab ada dia punya rotex sekali time tu. Terbang. Pening. Design dia kita tak payah sentuh banyak lah sebab benda ni subjektif. Tapi pada mata kami memang lawa lah. Dengan dia punya DRL ni, dengan bentuk fang dia punya taring ni, nampak dia punya design tu memang diinspirasikan daripada. Tapi kita cakap pasal size dia. Size dia ni kita tengok dia agak panjang bagi skuter bersasaran macam ni. Tapi dia panjang tapi dia tak lebar. So bila kita bawa dalam keadaan kita nak buat lane filtering kat dalam bandar tu memang nice. Dan macam mana pula dengan ketinggian skuter ni? Saya berketinggian 162 cm. Agak pendek jugalah orang So saya boleh letak kaki saya sebelah flat foot macam ni. Dua belah tak lepas lah. Menjengket sikit. Tapi ini pun dah kira selesa sangat dah. Sebab dia kurus je skuter ni. Kalau skuter gemuk-gemuk tu kita tekankan sikit, itu membuatkan kaki kita susah nak kawal sikit skuter ni lah. Tapi yang ni sebab dia kurus, tak ada masalah. Tadi kita dah celok-celok kat bandar pun nice. 162 cm bawa skuter ni tak ada masalah. Jangan tanya lagi dah, berapa kali nak ulang. Kalau tuan-tuan tertanya helmet apa yang saya pakai tadi, saya pakai helmet Greatshaw Gladian. Yang ini dia colour Cosmic Orange. Sesetengah orang kalau pakai helmet ni dia nak colour tu sama dengan motor dia. Saya lain sikit. Saya suka colour yang kontra dengan motor ni. Baru dia nampak lagi menyelah. Kalau kita tengok Valentino Rossi tu, tak ada dia pakai dia helmet colour biru macam motor dia. Yamaha M1 tu colour biru ikut sama macam helmet. Tak. Dia pakai colour apa? Dia kontra dengan colour tu. Bagi menyelah. So ini dia Greatshaw Gladian. Macam mana performance dia? Untuk rintangan angin. Kalau pakai intercom macam ni, kita memang nak benda-benda macam ni. Kita tak nak ada gangguan bunyi angin. Pakailah helmet full face macam ni. Memang bunyi dia akan lagi clear. Tambah lagi safety. Dia protect bahagian chin kita bro. Dan kalau tuan-tuan berminat, tekan je link yang kita sertakan dekat bawah ni. Tekan kalau minat. So skuter ni sesuai untuk jalan bandar ke jalan highway. Dua-dua boleh. Kalau tuan-tuan boleh hadap power macam ni lah. 18 horsepower lebih kurang macam tu. Untuk cruising highway, untuk maintain 110, 120 tu okey je lagi. Dia membekalkan kita dengan keselesaan jugalah. Dengan seat dia yang empuk, ikut bentuk punggung kita, memang selesa. Dan jalan bandar, kita mencelah-celah. Motor ni disebabkan karakter dia yang agak nimble dan agile pun tak ada masalah. Boleh je pakai. Cuma itulah limitasi dia dekat power. Kalau tuan-tuan rasa 180cc ni pun dah cukup powerful, okey je. Terpulang kat tuan-tuan. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.